Pernah tak korang tengok FG Note bawah 10 saat? So hari ni abang nak ajar korang membuat FG Note ajing dalam 10 saat. So kat sini adalah tali yang abang pakai untuk main ajing. Ada leader, anda boleh pilih 6 pound ataupun 4 pound. Yang ni biasa abang pakai lah yang 4 pound. So mainline tali 2 pound daripada Daiwa. So seperti biasa, leader ni tak perlu panjang, anggaran 15 cm ataupun 20 macam tu lah. Anggaran 20 cm. Lepas tengok yang ni tadi tali daripada mainline, yang ni tali daripada leader. So kita cantumkan dia kat sini. Anda boleh gunakan air untuk kasih dia melekat lah. So dua-dua mainline dengan leader ni kena sama, lebih kurang ni. Biasa saya akan panjang sikit lah. So nanti kita nak ikat tu senang sikit. So kita gabungkan dia. Kat sini anda boleh pakai air lah, pakai air untuk kasih dia melekat. So kat sini kita buat loop satu, buat loop macam ni. Ada nampak? Kita buat loop satu. Kat sini kita buat loop tiga pusingan. 1 2 pun boleh. 2 pun boleh. Lepas tu kat sini anda tahan. Lepas tu dia akan membentuk macam ni. So ni pusingan kedua. So apa yang kita nak buat, yang ni tadi leader yang kita potong, leader Daiwa 4 pound. So yang ni leader ni kita masuk ke dalam bulatan ni yang kita buat tadi lah. Kita masuk mainline yang pertama tu. Mainline yang ni masuk juga ke dalam. So biasa kena panjang sikit lah untuk senangkan diri anda. So bila dah masuk, biasa kena panjang sikit. Ni pun kena masukkan dia. Dah masuk kan? Ni make sure masuk ke dalam lubang tu. So dah masuk. Bila dah masuk, kau tarik tali 2 mainline dengan leader tu. So mainline dengan leader kau tarik. Lepas tu slow-slow kau tarik, dia akan cantum sama lah. Lepas tu yang sebelah ni, yang leader ni pun tarik juga. Kalau anda nampak, tarik juga. So mainline bawah 10 second dah pun siap. Dia akan macam ni. Lepas tu apa yang kita nak buat, kita potong lebihan tali. Lebihan tali sini dengan sini. So tak perlu potong dekat sangat.